Mai sekali orang sembahyang subuh, tengok-tengok, lepas tu imam sembahyang, mai satu pok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas sembahyang kita tadi, dia bangkit. Sembahyang lagi 2 rakaat. Kita mai mana? Dia pun habaq sekian. Tadi sembahyang sekali dengan kami, pasal apa? 4. Dia kata, tak apalah, hak 2 tu kita buat hak Nabi. Hak 2 lagi benda baik, kita tambah lagi banyak rakaat, lagi banyak pahala. Dia buat macam tu kat kita. Kita kata tak boleh, tak boleh. Nabi sembahyang subuh 2. Buat apa kita nak bergaduh? Kami bukan duk pergi mencarut ke apa, kami sembahyang. Tuan-tuan nak jawab apa dah? Mai kumpulan lain pula, sembahyang insya 6 rakaat. Lama-lama agama tidak ada, tak perlu wahyu lah, semua orang buatlah sendiri. Sebab itu untuk menjaga agama, maka agama larang kita tokok tambah dalam ibadat khususiah apa yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Kalau tidak orang boleh tambah.